kita tadi ada briefing sikit lah apa langkah perbaikan lah daripada pihak KSL. Jadi saya rasa perlu pihak KSL cakap sekali lagi lah. Dia ada ni KSL sedang projek. Kita timbalan projek je. Boleh buat keputusan tak? Saya ni menyampaikan salam. Tadi saya cakap tadi, saya cakap dengan Dr. Jepni. Dr. Jepni kata kalau kita tak selesai peringkat ni, dia turun, habis lah. Saya beri pesanan dulu. Yang ni awak boleh buat keputusan. Kalau awak tak boleh keputusan, tak ada mana kita datang. Betul tak? Kita datang ni, saya keluar dewan tau. Untuk selesaikan masalah ni. Kalau awak kata boleh selesai dengan apa yang kita ditetapkan oleh aktiviti, boleh cerita. Kalau tidak, kita balik itu. Okey. Okey, sekarang hasil pemandian semalam saya ada datang. Saya dapati dekat pon sana kita ada jam sikit lah. Pon mana? Pon saya punya pon. Dekat sana kita detention pon. Detention pon. Dekat sana saya ada 3 outlet. Saya tengok dekat sana air slow lah. Air bahan tak laju. So saya akan perbaiki kat situ lah. Saya akan tukar saya pipe, akan tambah pipe. Cepatkan air tu flow tu. Di sini saya akan buat satu strip lah. Apa air strip. Yang pon tu kemungkinan saya akan dalamkan sikit. Awak cakap sintret ke apa? Pon tu saya akan kaji mula. Kemungkinan saya akan dalamkan lah. Supaya boleh simpan air banyak sikit lah. Okey. Kalau ada, saya harap tak berlaku lah. Tapi kalau ada berlaku, saya memang akan Yang orang segera lah. ni apa awak nak buat? Segera saya tengah buat outlet tu. Saya tambah pipe, saya besarkan pipe. Sekarang tengah jalan lah. Target mungkin contohnya yang hari saya cuba siapkan lah. Saya tengok awak punya meeting kan, apa-apa. Ya, tadi saya pun ada masa perbincangan awal tadi. Kita cakap Jabatan Bangunan kena lihat balik lah. Coding ni, spek lah. Macam ketinggian ni saya rasa ni macam tak cukup. rendah lah. Dengan ada logo maju jauh kan? Tak ada. Nanti kita akan lihat balik lah. Ni perlu netting tak? Ni Tuan Nazri. Netting kena buat, debu nanti kalau musim panas, debu pula ni. Ini musim hujan, banjir. Kita tak mau berlaku macam dekat Nusa Bayu. Ini kita dah ada pengalaman tau. Siapa nama kau? Izaan. Kamu cakap dengan pihak pengurusan. Ini semua nyaya ya semalam. Kita faham kan? Saya pun datang kan? Apa lagi? Ini keputusan kita dah sepandang. Tadi pun Dato' Jepni pun cakap juga. Lepas tu saya boleh keluar ni. Dan Dewan boleh keluar. Jadi kena pantau. Kita minta lepas ni PPT dan Tuan Yang, Tuan Jan dan Tuan Nazri, kita stop work dulu. Seminggu. Bermula lagi. Bermula lagi. Ini pukul 12 je tak mau dengar lagi. Ini pun kacau ganggu juga ni. Dari segi apa, bunyi dan sebagainya. Kesian orang ni. Jadi awak kena selesaikan awak yang janji tadi ni. Saya kerja sempon, saliran lah. sekretan, apa yang berkaitan dengan takut limpahan lumpur ni. Ini kita cuaca weather tak tahu. Tentu. Dari pukul 12 turun. Turun seminggu kita bagi dia. Tuan Nazri seminggu. Selepas itu baru kita bincang balik. Kemudian ni semalam ni bagilah sikit bukan kat orang kampung yang terlibat ni. Walaupun kementerian yang buat, dia orang ni rasa bila hujan dia orang tak cari kau dulu, dia cari dulu. Dia kena kampung, ahli majlis. Jadi nama kita ni sentiasa jadi buruk je lah. Dalam projek kita tak halang bangunan. KSL ni projek besar. Jadi lepas ni ambil tindakan usaha. Nanti pihak majlis bagian kejuruterang pantau. Netting Tuan Nazri netting kena buat. Ini tak ada netting ni, keluar. Ini netting tak tinggi sangat, berbeza dengan Nusa Bayu. Jadi samalah, win-win lah. Tolonglah, saya minta tolong dengan ni. Kalau tak tolong, saya memang ke depan ni dengan orang. Boleh? Jadi kerja-kerja untuk banjir ni diteruskan.
Teruskan naik. Okey, Work, kerja. cuma kerja yang itu je. Stop dulu. Stop dulu. Saya kerja tanah memang stop. Banyak stop. Kita buat salin. Tu. Oh, ini straight. Ah. Boleh. Kita hanya yang fokus kat sini je tu. Ah. Nanti kita minta jawatan penguasaan bantu untuk kita seal jalan semua masuk. Sealkan semua jalan masuk dan KSL ni ada jalan masuk dia yang dekat Syed Idrus tu. Kat situ, Majlis. Yunus Sulaiman. Dah tadi ada ya ni. kan. Tu Yang foto jalan tu kan. Ya. Balai polis. Depan balai So, polis tu tu. pun sekali termasuk dalam Okey. stop work ni lah. Okey. Zan? Kita tak mau esok nanti ada lagi orang cakap, kita tengok nanti lagi lama kita ni. Ni kita warning awal lah. Sebelum ni ada juga penduduk buat santai tapi cakap itu je lah. Lain apa lagi? Lain yang berkaitan dengan jalan foto tu dekat Syed Idrus tu. Saya difahamkan pemaju ada nak tahu tak ada patching plan apa sebenarnya bukan you punya kenderaan ke apa ke. Saya tak faham sangat tentang Serok. jalan masuk tu. Bilang Awak ada share dengan ada supply cabin tempat lah. sebab jalan tu selalu foto. Tapi bila kita cakap dengan maju cakap dia berkongsi jalan tu dengan kenderaan lain. Jadi saya nak clearkan hari ni, YB pun ada. Ya. Kau ambil tindakan lah, cuci je lah. Itu siasat lah. Betul, jangan berkira terus cuci je. Nanti cuci janganlah yang semburan yang air macam meleleh je. Yang pressure lah. Kan supaya apa ni tanda-tanda liat tu boleh jatuh. Tak kira ada. Ada. Buat kerja je. Masakan itu jangan kasih berdebu je. Tu ada tempat orang makan. Hilang aja. Hilang air baju. Belum kan? Lagi apa ni? Surat tu nanti kita akan minta 10 hari petang. Saya pun akan maklum dengan SPO lah. Saya meeting itu tentang keputusan yang dicapai. Jangan sampai nanti SPO turun lagi tengok. Ni kita dah ada pengalaman ni SPO ni. Bila tak selesai benda kami, memang ada kat SPO. Lagi tengok. Agensi-agensi lain, siapa yang terlibat? JAS? JPR ada? Awak kena pakai jenazah? Dia baru ganti jenazah? Jenazah? Tanggung saya, correct kan? Kena gini kita tau. Cuma jenazah sama cukup bagus tu. Awak kena kekal momentum dia tu. YB saya komen sikit lah, tapi minta pihak pemaju tengok terus yang belakang ni sebab dia direct. So tak ada kain, tak ada protection langsung kat belakang tu. Betul seketan tadi. Sebab kita hujan yang semalam taklah terlampau lebat. Siapa? Sipan. Sipan. Sebab apa ni hujan yang lebat dekat Lakin. Lakin tu 50 mm. Sini 30 mm pun tak sampai lagi. So kita tu kena. Lagi apa lagi agensi kita yang lain? Kuasa majlis lah. Jabatan Bangunan kita tengok koordin. Tengok kan Jabatan Kesihatan mungkin kita bantu kita petang ni yang juga. Lepas ni saya akan mengapa pada SPO. Saya masuk petang ni surat lagi. Jabatan Bangunan ada. Jabatan Bangunan. Koordin. Dia punya papan tanda semua ada? Ya. Papan tanda awak punya kerja ada? Apa tanda projek ke mana? Depan kilang ais tu. Kat Yunus tu. Betul. Kaman Yunus Sulaiman. Ada jalan Datuk Yunus. Lain apa penduduk? Soalim. Ada lah itu je lah. Malam ni tak buat kerja sampai malam? Ada. Ada komplain ni. Ada. Buat kerja sampai pukul berapa? Tujuh lebih lah, pukul 8 macam tu lah. Lepas. Kita buat pembersihan. Jangan lebih sekarang kan, ni kerja-kerja tanah yang sebelum ni. Yang kau Oh tak lah, sebelum ni pukul 6 je. Benam je. Jangan sampai pukul lebih malam. Itu gangguan lagi. Semua mental semua tau. Tadi saya minta hospital mental tau. Kena petang. Kerana orang lain dah ada punya ni. Dengan cara hidup. Semua gangguan ni. Lain apa lagi? Kena buat laporan dia. Macam kita buat yang data center lah. DO dia ada. DO dia ada. Ada kan? Ada. Siapa DO awak? Luqman. Namanya Luqman. Patut kena datang lah DO datang. Sebab ini semua ada kacau ganggu penjemuran tanah dan sebagainya. DO dia memang hari-hari buat laporan. Patutnya kan? Ada. Kau jangan seminggu hantar laporan ke DO hantar majlis. Patutnya naik lengkap tau. Datang lengkap dengan cerita kau. Saya dah faham dah bila isu ni. Okey. Ini apa tu penduduk minta kalau ada bantuan untuk kursikan barang tu banyak tu.
Kau bawa ke besar-besar management, semua pergi tengok. nanti dah buat laporan polis belum? Ada dia orang dapat. Penduduk buat laporan polis. Nanti apa-apa pergi kat bawa ke management awak. Bilang rumah yang terlibat. Awak pun tengok kat semalam kan? Barang apa yang usahakan. Ini orang kampung tak ngakal lah orang cakap. Orang kampung lah. Dia tak ngakal, dia betul. Jadi apa lagi tak boleh? Betul dulu. Ucap terima kasih lah atas Datuk dan kita minta sama daripada pemain bola yang putuskan tadi tu ada apa yang dikatakan. Lain semua sentuh laporan harian lah. Agensi kerjasama kepada semua agensi untuk laporan harian dan selama 7 hari dah ni. Kita pun UPP kita akan buat laporan harian lah. Dan pemaju kena alert lah benda ni. Yes, ada apa lagi? Saliran dia betul tak pergi ke Aliran tadi kata air banyak. Dia tak, katanya bottleneck kat depan lah. Bottleneck kat depan, kan? Maju kena make clear benda tu. Dalam masa seminggu ni kita nak tengok. Mana kerja-kerja yang kena stop tu, kerja-kerja yang protect ni kena buat. Nanti kena hantar laporan hari-hari. Bukan hanya seminggu pun hantar pun hantar. Semua kita dah start kerja jawatan perbaikan. Jabatan Pembangunan ada. Untuk hoarding, tinggi dia tak ikut kita punya Hoarding minimum akan lah. ganti. Sepatutnya 2.4 meter. Boleh. Dengan apa, maju Johor ke, ada Johor ke apa tu. Standard. Kena buat balik semua. Buat balik. Dia macam 1.8. Air boleh masuk ke rumah di belakang. Rumah ni rumah hujung. Lain apa lagi? Lain perancang lah, mungkin perancang ada nak beritahu. Ada, Jadi perancang. berkait dengan ada maju terlibat ke, drainage tu apa, KM ke macam ni. Siapa perancang? Untuk yang KDMI kita tak ada isu sangat sebab kita dah endorse. Cuma kita ikut syarat bila kita anak punya ni je lah. Lah, bila ada KM awak kena lihat juga urusan KM tu. Betul. Bukan hanya kita lulus, kita biar je. Dan sebab dia ada berkongsi dengan Dennis Liu kan ni. Betul. Masing. Masing-masing. Berkongsi sikit. Tapi ada isu tak? Masing. Masing kalau ada terlibat dalam kerja. Zeka, Masing ada libat tak? Masih terima air dia. Terima air je. Terima air daripada pengguna ni. Masing tak pula. Dia tak ada melibatkan sini kan. Lain apa lagi? Dan Siti Terima kasih. Nak ingatkan balik dah saya janji kalau in case berlaku apa dia ada grup yang boleh tolong bantu bersihkan yang dikotor-kotor. Okey, PIC awak siapa? Yang Datuk Ketua Kampung Ali Majid boleh kontak. Saya lah. Awak PIC dia. Okey. Boleh direct. Kemudian kita pun macam tu lah grup laporan agensi macam kita buat lah. Jadi kita nak tahu hari-hari Akan masuk dalam tu. masukkan dalam laporan. Jadi masuk grup bagus lah. Sempat lah tu. Lagi di tempat. Siap pukul 4 kena lapor apa progress awak buat. Sebab kami ni bila dah turun ke bawah ni, turun padang, kami ada grup. Di situ ada pemantauan, ada discussion di antara agensi dengan Wakil dengan Ali Majid. Dengan Datuk Bandar termasuk tu, Datuk Jeff ni masuk situ, Datuk SS masuk. Okey, apa lagi? Tak adalah, cuma konsultan kalau ada yang hari ni konsultan kena pantau kan juga maju. Konsultan dia TLK kan? Konsultan dari mana? TLK. Okay, saya rasa setakat ni dulu. Kita akan turun lagi. Kita akan pemantauan hari demi hari. Jika ada aduan penduduk, kita akan ambil tindakan selanjutnya. Mulai hari ni, tunggu 7 minggu. Tengok realisasi progres awak, kalau tak ada, kita sambung. Jadi ini kita bukan nak kacau ganggu projek. Tapi oleh kerana berlaku bencana macam ni, kita tak mahu rakyat terkesan. Ini kita tengah Dewan dan Sedang Dun ni. Nanti kalau saya bangkit lagi besar kesan dia. Ini kawasan JSZ, semua ekonomi. Jadi harapan kita ni ada yang lain nak mencari penyelesaian. Bukan nak mencari kesalahan menuduh awak yang benar. Jadi saya rasa macam tu Tapi balik tadi ni kita ingat habis ni buat kerja apa yang betul. Every pukul 4 ada laporan. Kita akan masuk ke yang dia akan buat. Jadi terima kasih kepada agensi yang ada
Terima kasih kepada Ahli Majlis Kota Kampung, wakil di